Ini dia kira. Cik pun kena dapat juga tau. Cik kena dapat. Happy. Berharga. Nanti kita buat. Nanti kita mama dapat kita. Dapat lagi guys. Ada lagi. Mak, beratur lah sana nenek Umi. Umi, orang minta maaf banyak dah. Orang ada salah silap dah. Biar. Kita tak payahlah. Alamak, sabar. Ada 2 tas ni. Hidup ni Hidup ni. Latih lah tu. Tak tidur lah tu. Latih Blok. Mana dia dapat muka ni blok. Bukan blok ni. Dan 05 nampak je. So, bonjot tulang. Tu punjuk tulang. Ambil 3 ke 5. Giga berapa? 5. So, 5. Okay, so kita akan mencari sup bunjut tulang. Betul ke belum? Kita dah mencari. Hari ni misi kita mengikut jejak langkah. Betul. Ya. So tadi kita dah cari limau santi sup, tapi tak ada limau santi sup. Ya. Cuma ada limau songkla je. Songkla dengan peach brand. Kita kena buat ni lah. Resepi air kair amin. Kita tak boleh buat air sirap soda yang dah basic. So bunjuk apa tadi? Tulang. Ni sup bunjut mocu. Nendaku. Ni sup bunjut nendaku. Macam mana? Ni? Ni sup tulang. Tapi ni mocu kan. Ya, aku betul tu sup bunjut. Bunjuk tulang. Sup bunjut tulang. Brand tak kisah. Jadi sup tulang. Ya kan? Lihat. Tu sup soto. Okay, ni lah. Okay. Berapa? 1 lah? 5. 3 ke 5. No. Tadi. Dia kata 3 ke 5. Kita ambil 4 lah. Ayo, Pak. Betul, tengah-tengah. Jadi kalau salah, tampal balik. Dia cari apa? Tak tahu ya cari apa. Oh, dia dah ambil dia dah ambil ni. Dia dah ambil limau tadi. So stay tune untuk next step. Bye. Bye. Okay, so waktu ni kita dah sampai rumah Cik Long. Okay, kita tengah cuci tulang untuk kita buat sup tulang untuk menu open house hari raya. So tu sambil-sambil tu kita buang lah dia punya lemak-lemak yang kotor apa semua, mana-mana yang ada kotoran darah-darah semua kita buang. Sambil-sambil kita cuci tu ni gunting semualah sekali sebab ada yang lemak kotor apa semua tu. Yang tu semua kita kena buang. Okay, tapi di sebalik tu sambil-sambil kita tengah mencuci tu kita tak dengar kosong. Ini background sound dia. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Okay, sekarang kita nak tengok menu-menu yang kita dah masak malam tadi. Okay, so sekarang dalam flash biru ni kita ada nasi lemak. Okay, dan juga kita ada rendang lipis, rendang daging biasa, sambal kuah kacang. Okay, and then mie Singapore juga. Kita ada lemang juga.
Okay, dan nasi impit menu mesti untuk open house kan, raya. Dan kita ada juga ni sambal cili untuk apa, popia bergedil ada nanti dia punya tu. Kita ada kek-kek juga, okay, buah, dessert-dessert ni semua. Yang ni pun ada curry puff juga. Okay, tu dia punya popia bergedil dia. Dan last sekali air sirap sangkuit. Air paling sedap sekali lah. Tengoklah siapa yang buat kan. Malas je. Dan ni lah yang suasana dia, okay. Buat rakam-rakam je, buat orang kata nak kau suasana je. Belakang yaya we mabeng, ada we mabeng. Mari seret dah kau dah. Ayolah, ni ulah rakyat kerjanya dalam gerai dah. Ayolah, seram. Apa tu? Tengok tu, apa? Orang dah faham tu. Kita akan, ini adalah part 2 dia. Part 2 dia dah hari esok. Dah masak semua malam tadi semua. So macam ni lah. Nah, sambungan vlog semalam. Makanan dah 70% habis. Tinggal dalam peti ais je. Itu untuk malam nanti. Tapi apa-apa pun stay tune sebab ada special event je, bakar-bakar je. Nantikan. Jangan nantikan ni. Jadi selamat Kena beri duit saya sama kau ni. Mana duit lah. Bukan apa punya ni Udi ni. Cakap. Okay. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Suap. Ibu bola kerak. Guys, kita sambung vlog kita guys. Okay, sekarang ni kita orang dekat kubur. Dia panggil di sini. Kita orang kat kubur. Ini kereta pertama, kereta kedua dan kereta ketiga dan keempat di sana. Kelima kat sana. Dekat sana ada. Ya, sekarang ni tengah tunggu Cik Long. Lepas tu kita orang nak pergi makan ABJ. Tapi tak tahulah. Okay, lambai kat kamera. Okay, Engok, lambai. Lambai ke mana? Jom cek. Engok ni nonchalant. Engok. Nonchalant. Semua dah aku sibuk. Teman. Cantiknya dah cantik. Feeling Engok. Okay guys, nanti kita akan sambung kita punya vlog seterusnya. Okay Cik Ma. Feeling lah Engok ni. Kita akan pergi ABJ guys. Ini Cik Long. Kita pergi mana guys? ABC Jagung nampaknya. ABJ. Cik Long, cakap kat kamera kita nak pergi mana? Kita nak pergi beraya, Okey. sebab kita belum pernah beraya lagi. Okey. Hari ketiga baru kita nak start jalan-jalan. Okey. So sekarang ni selepas kubur kita nak pergi minum AC. Lepas tu kita nak pergi jalan rumah maklum. Okey. Lepas tu kita nak pergi jalan rumah kawan-kawan Cik. Banyak program ya guys. Ketupat. So tunggu kita orang punya next video. Guys. Sama Hari Raya. Selamat Hari Raya guys. Okay guys, bye. Ayo, let's go. Kita nak pergi ke ABJ. Ais batu jagung. ais jagung. Ais batu jagung. Apa dia tulis? ABJ bukan ABC ABJ. ABJ. So, Makan jagung macam tak makan. Makan. ya. Makan. Dia ada macam-macam lah. Ya, ABC sambungan pun belok. ada. Tapi rasanya sekejap lagi semua orang ambil Milo ais kan? Milo kepal kan? Oh ni yang kat depan tu ke? Kita Ha. pergi hari tu. Semua orang ambil TO lah macam ni, TO ais. Engor perlukan dua. Takkan dua. Macam dekat Johor. Dia dah tak betul dah. So dia perlukan dua. So, kita akan tukar scene ke ABJ. Let's go. So, sekarang guys, update ABJ gone. Ya. ABJ gone. Salah tengok. So, salah tengok rupanya kedai lain. Kedai breakfast station. Kalau nampak lah. Tengok muka seorang kecewa. Ini muka kecewa pertama. Muka kecewa kedua. Muka kecewa ketiga. Dan muka kecewa keempat.
Jadi kita tengok dekat breakfast station ada apa. Start vlog dengan ni. Nak cakap apa? Sabar. So kita orang bertiga kedai makan. Sedap. ABC nama dia. ABJ. Bila dah sampai tutup. Okey. Dan sekarang ni yang paling lapar ni yang makan. Yang paling lapar ni. Bila ada dia nak makan ni. Kecewa Pak Din tutup. Pak Din tak pergi Tengok. Pak Din. Kecewa Tak pergi kat Pak Din. Dia dah cakap dah roti canai ni sedap. Pak Ading tak? Said dengan Pak Din main sedap. Pak Ading. Aduh. Melaka ni pula ada serang. Jadi kita akan start beraya. Jadi kita akan yang lain yang akan makan waktu beraya lah. Jadi Kakak. kita akan update lah di rumah baraan sekejap lagi. So stay tune untuk next part. Okay. Ada update. Okay, ada filler. Baju Cima bawa tak pilih lagi. Ni tiket ingat pukul apa? Tengok. Kerja ngadu. Dia tak tahu nak cakap apa. 24 tu hilang terus dalam kepala otak dia. Lepas kalau kena rekod tu. Kita balik Sabtu. Betul. Engok. Masa duduk seminggu. Engok kata kerja lambat lagi. Kalau duduk seminggu lama pula sakit dada dia. Zila Panggil terus dah. Tak pernah ada yang balik lagi dah. Balik lagi. Ya tengok dia dah Tak percaya. Ni tak ada kiraan. Dia nak cheers lah. Oh nak cheers ke? Tak, dia nak. Okey. Kita orang baru sampai rumah pertama. Sekarang pukul 12.20. Okay. Baru nak nasi kuih. Ada tapai kat atas tu. Okey. Tapai. Oh okey. Itu je lah. Okay, then first stop rumah pertama. Sisi je kita percaya. Yelah, I still dah datang lah. Ha. Bukan mata air dia. Betul? Itu. Mata ke mata. Tersambung. So sekarang kita dekat rumah yang kedua. Ni lah, I perlukan Ali punya monopod tu. Siapa tak? Letak lah, kacau buat. Tak payah. Pakai tangan je. Arakan memang angkat kain. Ini rumah kedua. Apa nama? Apa nama? Tok Wan. Loh. Betul? Okay, kita pergi ke pasal ni lah. Loh. Jadilah. Okay, ni tengah BTS behind the scene. So, kita dah sampai ke rumah tu 3. Oh, pertama tu rumah siapa? Pertama. Kedua. Tu gambar Aan ni nak Sekejap, sama tengok buat vlog. Okay. So, kita dah kat rumah ketiga. Okay, tengok tadi kita dah makan mihun sup dekat rumah kedua. Salah, rumah pertama. Datang sini, mihun sup lagi. Tapi, kali ni sup ayam. Tadi sup daging. Okay. Ni makcik saya. Makcik saya yang cantik lagi menawan. Tengah makan. Yang dekat sana tengah berborak. Tengok atas tu. Dia bagi aircon masjid kan. Aircon 4 horsepower, 4.0. Air pula air limau asam buai. Ni sama sedap lah. Sangat sedap. Dan minum sup pun sangat sedap. Jadi kembali kepada rumah seterusnya kejap lagi. Kita akan pergi raya sekeliling rumah banjir pula. Hai guys. Kita orang sekarang berada di depan rumah jiran kampung. Apa tak nama dia? Makcik Munah ke apa tak nama dia. Tapi rumah ni dah lama kan, tak ada orang.
Rumah ni dalam tak ada orang. So nampak sekarang tengah silau. Sekarang pukul 4.35. 4.35 di bawah matahari yang terik. Sekarang anu lagi. Kita behind the scene. Kita akan tak gambar kat sini. Ni tadi panas tu. Okay guys, ni agak panas sikit background dia. Agak panas ni, memang panas. Ni memang panas. Hari ni rasa-rasa suhu 38 ni. Lebih kurang lah. Tapi hebat lah. Kalau ikutkan cuaca punya suhu hari ni 38 lah. Ya Allah. I pun need to cool down. An cepatlah An. Alamak, dia rekod dah Behind the pula. scene. Dia nak pakai sampai pening. Oh, nak bergambar ni. Okay. So inilah dia punya filler dia. Ambil gambar. Later kita orang sambung lagi. Bye bye. Ini kat rumah ke 4 kot. Okay. 1, 2, 3 4. Kita kat rumah ke berapa? 5 tak? So kita ke rumah ke 4. Kita makan minyak goreng guys. Ni sebab awal. Minyak goreng dia macam gini guys. Ini semua semua tengah makan. Ayam. So ni ada anak-anak ayam. Macam tu. Kecil dah je dah. Okay ni. Ni sekali yang kecil mai. Ini dah gambar. Ini tengah video ni. Sekarang kita dekat mana Cik Long? Dekat rumah kawan sekampung. Kecil-kecil dulu selalu main sama-sama. Yelah, betul lah tu konten lah. Dia tak ada apa kan. Kita tengah makan. Tadi dah ada. Dah habis Dah, satu mihun dah mangkuk mihun goreng. Habis. Ni tak habis-habis makan. Oh lagi. Dah habis kan semua? Coba. Kita orang judge gambar. Okey, tiba okey kan. Mata kita tutup. Ya. Tengah judge gambar orang. Ya. Ni nampak macam tengah memilih kasih seorang je. Dipisahkan. Cuba untuk ambil mak balik. Hari situ sana berapa fake gila. Dekat sana tu tengah shock tu Cik Dan dengan Cik Ma tu kat sana. Okey. Nampak muka barai kan. Pergi sana sini makan, dah makan dari situ ngantuk kan. Ini sentiasa mesti ada earphone dia. Yes, Kena ada. Kita tunggu di rumah seterusnya, rumah kelima. Okay, stay tune. Putih kat aku sekali ingat kan. Masuk. Kayu goreng ni tak petang lagi. Kita nak pergi balik dekat rumah yang ke-6. Okay guys, rumah ke-6 guys. Tengok. Rumah yang ke-5, sorry. 5. Kita orang jalan kaki je guys. Nampak ni. Macam kena cakap kami datang nak beraya. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya. Masuk. Ada kad raya tu. Dia tak dapat raya, dia tak lupa lah kad raya. Kan tukar-tukar. Si baju merah ni. Ali pun nak lalu. Yang pertama duduk ni. Yang pertama kat kereta. Foto boot weh. Ada dalam ni guys. Vlog, kita kan ada vlog raya. So sekarang kita dekat rumah yang kelima dah. So macam gini lah, nampak tu. Rumah dia bersama-sambung. Ni rumah pertama, ni rumah kedua, ni rumah ketiga. Keluar sini, keluar sana pusing lah. Dia ada siap ada ni. Dia siap ada photo booth guys. Banner ada, kad raya pun ada. Ada tulisan ni. Gambar ke? Ada. Nampak raya ni bagi dia warna-warna purple tu.
Itu ada ke? Oh, ni kosong. Oh, tu. Nampak cantik. Hebat ni. So, kita ada mi kari. Tadi hari ni pelbagai mi kita ada. 3 mihun, 1 2? 2 noodles. Jangan main-main. Okay, so nanti kita akan update yang seterusnya pula So, kalau tunggu je. Okay guys, hari ni kita ada menu special malam ni guys. Di sini boleh tengok di sini. Ada teaser di sini guys. Ni. Banyak. Tengok ni guys. Kita ada order. Oh, cik nanya dah pergi sekarang. Guys. Cik sekarang ke? Tengok tu guys. Merah-merah dia, lemak-lemak dia. Tunjuk chef. Chef kat tengah bawah pintu. Ya. Oh, chef kat sana. Kat sana. Ini dia chef dia. Jangan main-main. Tukar makan dia. Tak Botol lemak. Oh, botol lemang lah. Dah tawal. So, kena makan lemang je lah. Yang ni tak boleh lah. Ni kita potong. Ni potong apa? Potong je lah mak kak. Ni potong apa? Potong apa yang boleh potong? Mana? Tunjuk sikit. Ni potong apa? Potong kan. Oh, okey. Oh, tu tak potong ke? Ini scam ni. Apa rasa dia? Dia order ni pedas. Hmm. Baru bila kita makan sos dia. Sos dia ni potong rasa pedas. Sos dia potong rasa pedas Potong. Order tu pedas. Wih. Jangan Memang. lupa Jangan C7. Jangan C7. Kita akan tengok nanti lepas makan nanti. So, bye. Baru nak melangkah beraya, sudah nak masuk waktu matahari terbenam. Ya, betul. Baru dapat beraya. Sekarang dah pukul 6.40. Kita baru dapat beraya. Dah duduk rumah orang tu kan berapa jam pula. Sekejap je. Sekejap je. Okay, semua kat sini. Video, simak video. Kalau beraya ke-4, kami still lagi nak pergi beraya. Betul. Okay, di belakang sana. Yeay, Dah rombongan. Ketua rombongan. Kemabo, terjun. Boom. Tu. Nampak ada singa bawah tu. Tu. Betul, masuk Lito. Ada agak dah. Sana mesti tak gambar pasal lighting oren tengah oren ni. Gambar ke tu? Okey. So sekarang kita nak pergi rumah Datin G di kawan pada mama dengan makcik dengan Cik Long semua, Cik Dah, Cik Mah semua. So kita akan pergi rumah dia. Pergi kena incline sikit ah, kena hiking sikit ah. Agak steep je. Ni agak steep. Wah. Dia memang macam tu. Okey. Sedap sangat tempat tidur dia berlansir pakai macam pengantin. Pengantin pun tak macam ni. Berlansir bertempat beradu. Itu bukan kiok lagi. Amboi, benda lagi nak tambahnya. Beli lain tu bubur, beli lain langsung. Nasi tutup lah. Macam nasi tutup pula. Jajah hidup. Okey, salam ke dia ya. Dia dekat mana? Cucu. Anak kau dah besar dah. Laki dia beli rumah dah weh. Anak dia dulu besar dah. Dah cucu. Siapa? Yo. So, ada cucu lagi dia cucu dia. Cucu dah nak dia dah kahwin. Dosa-dosa. Mana lah lupa boy ni ha pula. Mana lah tahu dosa hak lama-lama dulu masa kau kecil-kecil dulu.
ya. Minta ampun ya. Selamat raya mati. Tekan flash up. Tekan flash tadi. Mana awak ni ai baca ni? Cucu dia dekat ni. Cucu Popeye. Cucu Popeye ni semua cucu dia. Ni cucu Popeye belaka ni besar-besar belaka dah. Ada 20 orang cucu dia. 20. Ada orang lagi dah. 20 orang cucunya 20. Ya. Allah cucu ya ada orang dah ke? Tak ada lagi. Seorang aja ada orang. Oh ada dah seorang lupa. Oh ada. Tapi Raibina minum. Umurnya berapa dah sekarang? Tingginya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mati dia. Hai, sikit tumbuh dah tinggi sangat. Pengakal tu semua ke ni ya Allah. Dia bermain duit. Itulah, berapa umur dah sekarang? Oh, sama tua dengan siapa? Mati. Sama tua dengan mati. Dia jangan mati. Oh, nanti dari mana? Hai. On camera dari live. On camera ke? Behave. Okay guys, insyaAllah ini rumah last untuk hari ni. Ya, betul. InsyaAllah ni akan jadi rumah last untuk hari ni. Dia, kita buat vlog dia. Ini adalah rumah terakhir. Sila masuk. Sila. Nak tahu. Pakai. Tengok dulu. Tengok cermin dulu. Tadilah tak cermin. Oh lama, rambut aku dah macam betul. Ini dah filter. Yelah, kita tengok lain lah. Kita tak suka. Tak boleh lah, belum kening dia tebal sangat. Nampak macam natural sikit. Ada. So hari ni kita sekarang kita dekat Warung Pak Din. Kita baru sarapan. So sekarang ni ada 10 roti kosong, 5 roti telur. Jadi semua pun baru makan. Itu makanan baru sampai. Ni kali kedua tambah. Dah total 4. Ni baru makan. Total 4. Sebelah sana 2, sebelah sini 2 dia pindah. Kat situ ada Orang baru lah. Ada Abang Balik meletup. Semua pun makan. Dia sedap guys. Roti sana dia sedap. Warung Datang ke Warung Pak Din di laman niaga Sungai Betong. Dia sewarna dia punya ni. Macam mana alamat ni? channel dia kena makan kat sini. Kena makan kat sini. Ya betul. Kalau jerantuk silakan. Orang jerantuk dah panggil dah tu. Kita menantikan vlog di rumah pula ya. So guys, kita dah sampai ke penghujung vlog raya kali ni. So sekarang kita dah di penghujung vlog raya kali ni. Jadi kita nak momen-momen salam nenek dengan semua orang sebelum mengucapkan farewell. Dia nak membodek. Jagung. Okay. Ni. Pipis. Nabi. Okay. Kena ke atas sikit kamera ni. Okay. Malu. Dia segan. Bisa. Cik Ma pula.
Kipas, teruskan kipas. Minum dia tak apa. Kena setel lama lah. Apa yang tepi bang? So sweet. Okey. Lagi? Oh lagi. Nampak. Jangan risau nampak. Lagi. Lagi 10 minit nak nangis ni. Alamak. Ni pula. Ni pula. Oh ya cik, ya cik. Buka dompet. Apa yang tepi sikit, Peng? Kena ada style, kena ada style. Duduk happy. Gambar. 1, 2, 3. Okey. Tak tahu apanya. Ambil lah nenek kasih. Aduh. Jangan tolak pemberian tapi. Rezeki jangan tolak, musuh jangan dicari. Jadilah salam je lah terus. Okey, gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Blushing. Dia lari je. Dia pura-pura tak tahu. Aduh, boleh pula dia tak tahu. Bukannya nak duit pun salah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, gambar. 1. Sabar ni. 1, 2, 3. 3. Okey, 3. Okey. Okey. Wah, banyak tu screen time Yaya ni. Tak boleh. Dia masak kat kira yakin. Alamak. Dia buat anak guys. Abang tak salam lagi? Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Ada YouTube laju. Kenapa dia aja dia nak online? Duduk abang. Okey, gambar. Okey, gambar. 1, 2, 3. Sini. Dia nak gambar macam ni. Sini. Nah. Okey. Okey dah. Kat ni. Betul. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Memang panas. Apa yang kipas? Amna. Okey. Okey. 1, 2, 3. 1. Gambar.
Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Lagi. Satu lagi. Peluk. 1, 2, 3. Alif. Final boss. Jadilah mana pun menjadi. Alamak. Mendebarkan ni. Salam balik ni. Sebelah. 1, 2, 3. Uyuh, kena ini. Okay, nice. Terima kasih. Sama je, Dik. Sama-sama. Apa celong? Menangkan je. Paling kuat pun YouTube Abang Iman. Paling kuat YouTube abang. Ya. Masuk YouTube. Saya tak main TikTok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey lah. Cepat Su. Okey. Mestilah Su. Ada cimpau lah. Cimpau. Oh, pulang modal. Gambar. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Jadi itulah perakhiran kita guys pada raya kali ini. Kita saksikan untuk tahun depan pula. Okey. Tolong tahun depan tengok dekat YouTube Abang Iman. Ya betul, Fido TV guys. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Kita jumpa di raya. Mungkin bukan raya tahun depan ataupun di event yang lain lah. Kita akan jumpa di event lain. Okey? Bye. Okey. Bye. Kuat betul. Inilah semua nak balik dah. Nak balik kereta Cik Iman, kereta Su. Nak balik dah. Okay.